Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Ailiana Jiha sebagai Pegawai Eksekutif Syarikat Keselamatan Cyber bersama rakan saya, Husna Syazwina. Kami telah diberikan mandat untuk mencadangkan garis panduan tentang penggunaan AI kepada murid sekolah. Jadi, saya ingin memberikan sedikit penerangan tentang apa itu AI. Jadi, AI ini merupakan satu cabang dalam sains komputer di mana ia boleh meniru kebolehan manusia seperti berfikir dan belajar. AI pada mulanya dibangunkan dengan gabungan daripada pelbagai bidang termasuklah matematik, sains komputer dan juga statistik. Kini, AI telah pun digunakan secara meluas dalam pelbagai sektor termasuklah dalam bidang pendidikan dan juga kesihatan. Sebenarnya dalam kehidupan seharian, kita sudah pun menggunakan AI ini. Contohnya seperti Google Lens yang dapat membantu kita untuk mengenal pasti sesuatu objek melalui kamera. Manakala Grammarly pula dapat membantu kita untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan juga tata bahasa. Tapi, adakah murid boleh menggunakan AI sesuka hati? AI ini sebenarnya memberikan banyak faedah dalam pembelajaran di mana ia menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif kepada murid. Hal ini secara tidak langsung menjadikan AI sebagai salah satu tarikan kepada murid untuk lebih giat dalam pembelajaran. AI juga sangat penting dalam pendidikan bagi membantu guru dalam membuat penilaian dalam setiap tugas yang diberikan kepada murid sekolah. Namun, penggunaan AI ini mestilah berpandukan prinsip yang jelas di mana murid perlulah melindungi maklumat peribadi mereka. Hal ini dikatakan kerana maklumat peribadi seringkali digunakan untuk tujuan yang negatif seperti penipuan identiti dan juga pemalsuan akaun. Penggunaan AI juga mestilah mudah difahami, jelas dan juga tidak memberikan kesan yang negatif kepada murid sehingga menjejaskan pembelajaran mereka secara menyeluruh. Jadi, untuk memastikan AI ini digunakan secara beretika dan selamat adalah dengan memastikan mereka mematuhi kepada dasar keselamatan cyber yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini adalah bagi melindungi hak asasi manusia dan juga dasar keselamatan data peribadi. Dalam konteks ini juga, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab untuk memastikan murid mendapat pendidikan awal tentang penggunaan AI. Tidak dapat dinafikan bahawa AI ini amatlah membantu dalam pembelajaran. Tetapi ingat, AI ini hanyalah sekadar dapat membantu, bukan untuk memplagiat hasil kerja orang lain. Akhir sekali, bagi memastikan penggunaan AI menjadi lebih efektif di sekolah, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab untuk mengembangkan modul latihan kepada guru tentang penggunaan AI. Hal ini adalah bagi mengembangkan pengetahuan mereka tentang bagaimana AI ini dapat berfungsi. Guru-guru pendidik di seluruh Malaysia juga turut memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan kempen kesedaran tentang penggunaan AI yang selamat. Hal ini dikatakan kerana AI semakin kerap digunakan terutamanya dalam pembelajaran. Jadi AI ini jika kita tidak menggunakannya secara beretika dan selamat, ia akan memberikan dampak yang besar kepada murid sekolah. Kesimpulannya, AI ini merupakan satu alat yang sangat berguna tetapi mestilah digunakan dengan cara yang bijak. Dengan mematuhi prinsip dan panduan yang betul, AI dapat menjadi rakan pembelajaran pada murid zaman kini. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.